Apa brand-brand besar konsol yang ada dekat pasaran sekarang PlayStation, Nintendo, Xbox. Hari ni aku nak borak pasal satu konsol yang agak jarang dibincangkan dekat Malaysia. Xbox. Ya betul. Konsol hijau yang ramai orang kat sini tengok pun tak ramai nak beli. Tapi persoalannya, berbaloi ke nak beli Xbox dekat Malaysia ni? Jom kita borak panjang sikit pasal benda ni. Sikit lah. Let's ajak. Assalamualaikum my friend. Siapa-siapa yang belum subscribe, jalankan kewajipan anda untuk subscribe channel ini. Dan tekan loceng untuk mendapatkan notification video-video aku yang baru nanti. Subscribe sekarang sebelum aku tukar lagu intro aku. Dan siapa-siapa nak donate dekat channel ni, link donation ada di description. Moh kita. Kalau kita tengok trend dekat Malaysia ni geng, bila sebut konsol, orang akan terus fikir PlayStation dulu, baru Nintendo, lepas tu barulah Xbox. Xbox ni macam bawah anjing guys. Underdog. Tak ramai orang pakai, tapi yang guna memang hardcore fan. Sebenarnya, sebab utama Xbox ni tak begitu meletup dekat Malaysia ialah kurangnya promosi dan sokongan rasmi. Support sangatlah kurang. PlayStation senang jumpa geng, dekat Shopee, dekat kedai game, sampai dekat mall pun ada booth, ada kedai retail. Tapi Xbox, kadang-kadang nak cari pun macam cari harta karun. Ada tu memang ada, tapi tak semeriah PlayStation dan juga Nintendo. Distributor pun bukan dari Microsoft Malaysia secara rasmi, jadi barang dia kadang-kadang limited. Sekarang ni, harga Xbox Series X masa sale boleh cecah sekitar RM2,100 hingga ke RM2,300. Lagi-lagi sale 11-11 ni kan. Yang Series S pula kadang-kadang boleh dapat serendah RM1,199 je kan. Kalau banding dengan PS5 yang versi digital pun masih dalam RM2,000 ke atas. Harga rasmi lah. Tapi 11-11 ni dia kau-kau. Dia jual RM1,589. Tapi still Xbox Series S ni lagi murah dari yang lain-lain. Tapi walaupun murah, ada satu persoalan yang besar. Game dan servis dia berbaloi ke? Inilah poin paling kuat Xbox. Xbox Game Pass. Bayangkan dengan bayaran lebih kurang RM40 ke RM50 sebulan, korang dapat akses ratusan game dari game indie sampai AAA. Macam Starfield, Forza, Halo. Semua boleh main terus tanpa beli satu-satu. Kalau korang jenis suka try banyak game tapi tak nak keluarkan duit beli satu game RM200 ke RM300, Game Pass ni memang syurga gamer budget. Serius, dalam dunia gaming sekarang, value dia antara yang terbaik. Tapi PlayStation pun ada PS Plus. So, boy. Realitinya, Xbox dekat Malaysia ni memang ada beberapa kelemahan besar. Yang pertama, kurang sokongan tempatan. Tak ada official Xbox Malaysia, jadi servis, waranti dan support agak terhad. Kalau rosak, kena hantar dekat seller ataupun import balik luar negara. Over the sea. Kedua, game fizikal susah nak cari. Kedai-kedai game banyak fokus pada PlayStation, Xbox disc. Rare macam kad Pokemon hologram. Ada tu memang ada. Ketiga, komuniti kecil. Online player Malaysia untuk Xbox memang tak seramai PS ataupun Switch. Kalau korang jenis suka main multiplayer dengan geng Malaysia, mungkin akan rasa cengker. Rasa sunyi lah sikit. Tapi kalau korang jenis tech savvy ataupun suka benda advance, Xbox ni memang banyak kelebihan lain. UI dia laju, boleh install mod tertentu dan backward compatibility dia power gila.
game lama Xbox 360 pun boleh main lagi. Dan dari segi performance, Series X tu boleh lawan terus dengan PS5. Kadang-kadang grafik dia lagi stabil sebab optimization yang baik. Satu lagi benda best, controller Xbox. Ramai orang suka sebab dia ergonomik, sedap genggam dan boleh guna terus dekat PC tanpa banyak setup. Bukan macam DualSense. Manja. Okey, ini bahagian climax video ni. Kalau tanya berbaloi ke nak beli Xbox dekat Malaysia? Jawapan dia bergantung pada siapa diri korang sebagai gamer. Kalau korang suka main game eksklusif, nak join komuniti besar dan tak nak pening pasal servis, Sony PS5, Nintendo masih pilihan paling selamat. Tapi kalau korang jenis suka value untuk duit, suka main banyak jenis game tanpa nak beli satu-satu dan okey dengan digital content, Xbox, terutamanya Series S memang sangat berbaloi. Tapi macam yang aku cakapkan tadi, sekarang PS Plus pun ada kan. Jadi pilihan di tangan korang. Nak pilih yang mana? Cuma satu je aku nak pesan, jangan beli sebab trend, beli sebab korang tahu apa yang korang nak main dan apa yang sesuai dengan gaya gaming korang. Sebab akhirnya yang penting bukan konsol mana korang guna kan, tapi keseronokan bila main game tu. Apa yang penting? Kerjasama. Itu underpad lain. Apa yang penting? Kerjasama. Apa yang penting? Kerjasama. So, korang sendiri macam mana? Korang team PlayStation, Xbox ataupun Switch? Tulis dekat komen bawah. Aku nak tengok berapa ramai geng hijau yang ada dekat Malaysia ni. Mak kau hijau. Ingat, orang yang kesesat adalah orang yang terus mengikut arus keramaian. Okey guys, itu saja video aku yang ringkas pada kali ini. Kalau kau suka dengan video ni, jangan lupa untuk belanja like, share dan juga subscribe. Jangan lupa donation juga. Itu saja yang aku boleh sembang dengan korang dan macam biasa, keep smile, still humble, malu apa. See you in the next video. Let's ajar.